Pelajar pendidikan khas Selangor bakal menggalas cabaran Malaysia pada Global IT Challenge GITC 2026 di Vietnam Oktober ini. Pengerusi Majlis Tindakan OKU Selangor, Daniel Al-Rashid Harun berkata, penyertaan itu membuktikan kemampuan anak istimewa bersaing di pentas teknologi maklumat antarabangsa. Kontijen berkenaan diraikan dalam satu majlis anjuran MTOS semalam sebagai tanda sokongan sebelum berlepas ke pertandingan itu. Menurutnya, GITC menghimpunkan pelajar pendidikan khas dari pelbagai negara untuk mempamerkan kemahiran digital, kreativiti dan inovasi. Daniel berkata, penyertaan itu membuktikan anak-anak istimewa bukan sahaja mampu bersaing di peringkat kebangsaan, malah berpotensi mengharumkan nama negara di pentas dunia apabila diberi peluang, sokongan dan latihan yang sewajarnya. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Batu 3 turut mendoakan seluruh kontijen diberikan kesihatan, ketenangan dan kejayaan sepanjang pertandingan. Semoga mereka pulang membawa pengalaman berharga serta mengharumkan nama Selangor dan Malaysia.